Bangun tidur tapi sakit tak boleh gerak? Ini 3 punca slip disc yang anda perlu tahu. Punca utama slip disc selalunya ada kecederaan di tulang vertebra. Contohnya kecederaan sukan ke ataupun jatuh terduduk pun boleh jadi. Selalunya benda tu bukanlah hari ni jatuh esok terus slip disc. Boleh jadi dulu 20 tahun dulu, 15 tahun dulu jatuh, dia mungkin terslip sikit. Tapi disebabkan orang tu mungkin masa tu dia muda, so dia rasa tak ada apa, sakit belakang biasa. Tapi daripada sakit belakang biasa tu pun boleh jadi ke arah slip disc kalau kita just push dia. Antara salah satu punca utama adalah jatuh. Boleh jadi obesity pun boleh jadi punca kepada slip disc tu terjadi. Dia senang cakap apa-apa tekanan yang berlebihan dekat tulang vertebra ni boleh menyebabkan slip disc ni terjadilah. Berat yang berlebihan sebabkan tekanan yang berlebihan. Obesity, kecederaan yang direct dekat spine tu sendiri boleh jadi punca kepada slip disc. Antara tambahan kepada punca slip disc tu terjadi, penuaan. Penuaan ni bukanlah makin kita berusia tu kita ada high chance untuk dapat slip disc, tak semestinya. Cuma keadaan tulang ni, kemungkinan tulang vertebra ni dia jadi sedikit reput ataupun rapuh menyebabkan disc ni mudah tergelincir. Tu daripada segi penuaan.